Selamat pagi murid-murid, hari ini kita akan belajar sains awal tentang deria manusia. Apakah deria manusia itu? Jom ikut cikgu kenali deria manusia. 5 deria manusia. Mata, telinga, kulit, lidah, hidung. Mata adalah organ yang bertanggungjawab untuk penglihatan. Ia memungkinkan kita untuk melihat dan menginterpretasi bentuk, warna, dan dimensi objek di sekeliling kita dengan menerima dan memproses cahaya. Telinga membolehkan kita mendengar suara. Telinga mengumpul gelombang bunyi dan mengubahnya menjadi isyarat yang boleh ditafsirkan oleh otak sebagai suara. Kulit meliputi keseluruhan badan dan membolehkan kita merasai sentuhan, tekanan, kesakitan, dan suhu. Kulit merupakan organ terbesar pada badan manusia dan mempunyai pelbagai jenis reseptor untuk mengesan rangsangan berbeza. Lidah membolehkan kita merasai rasa makanan dan minuman. Lidah mempunyai ribuan papila gustatif yang mengandungi sel-sel rasa yang bertanggungjawab untuk mengesan rasa manis, masin, masam, pahit, dan umami. Hidung membolehkan kita menghidu dan mengenal pasti bau. Hidung mengandungi sel-sel reseptor yang sensitif terhadap molekul-molekul di udara, yang membolehkan otak mengenal pasti dan membezakan antara bau-bauan berbeza. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat mengenal 5 deria manusia.